Ramai tanya, MacBook ni apa yang best sangat? Mari sini Fisha explain dekat korang. Pertama, MacBook ni sesuai untuk korang nak edit video, multitask atau korang nak buka tab banyak dalam satu masa tau. And MacBook ni dia smooth je kalau korang guna. Kedua, bateri MacBook ni tahan lama tau korang. Kalau korang nak buat kerja atau study kat cafe pun senang je, tak payah nak charge kat luar. Ketiga, kalau korang nak buat kerja kat laptop MacBook ni, dia jarang lag ataupun susah nak rosak tau guys. And lagi satu, kalau korang resell balik MacBook ni, value dia still tinggi lagi tau guys. So kalau korang tengah cari laptop untuk kegunaan edit video, multitask atau buat software yang berat, MacBook ni sesuai tau untuk korang. So kalau korang berminat dengan MacBook, cuba korang komen.